supaya kita tak terlampau banyak air, kita perlukan satu outlet dekat bawah ni. So outlet kita kena cari. Kita dah boleh agak mana bawah dia, kita boleh marking dekat bawah ni. So ini outlet dia. So benda ni dia takkan overflow. Bila dah sampai ke tahap ni, air kat bawah ni dia akan keluar. Air dah keluar, cukup air. At least untuk seminggu ke, kita perlu masukkan air kan. So kita perlukan PVC ni. So PVC ni akan duduk dalam ni, dalam satu lubang dalam ni ke bawah. So bila kita isi ke atas ni. Dalam tinggi ni lah. So kita ambil PVC cutter. And kat bawah ni, supaya air tu tak dihalang untuk turun, kita potonglah penjuru sikit sini. Dia akan jadi macam tu. Dia ada dia punya penjuru dia. So bila kita letak kat bawah tu, air ada ruang untuk keluar. Bekas yang atas ni, kita kena drill satu lubang yang besar sikit lah kat bawah ni. So apa yang kita perlukan ialah drill bit yang besar macam ni untuk buat lubang supaya pipe ni boleh masuk. So kita drill kat sini ya, kat tepi lah. Kita dapatkan lubang macam ni. So pipe dia boleh keluar macam ni dan pipe dia kat atas ni. Senang kan? Bukan susah sangat. Tapi benda ni paling sesuai dan paling efektif sekali kalau you nak tanam pokok-pokok ataupun herba-herba macam pudina. Saya akan tunjuk satu demi satu. Benda ni memang sesuai dan akan atasi semua masalah kekeringan lah untuk pokok pudina ni.